nampak dah siap dah. Ayam penyet cabai hijau. Siap dah ayam penyet cabai hijau. Ya, Berapa ni, betul. Kak? RM16.50. RM16.50. Betul. Okey, Kak. Nah. Ni sampai 300 ni. Ni je lah bang. Ha? Ni je. Okey, RM16.50 tu untuk ayam penyet cabai hijau. Okey. RM300 tu untuk mas kahwin awak. Ha? Mas kahwin Selangor RM300. Ambil lah. Tu mas kahwin tak awak. Pula. Ambil. Tapi abang naik kereta apa? Itu ditanya naik kereta apa? Bukan tanya benda lain. Kereta apa? Tak nampak tu saya parking depan kedai. Tu. Wajah Convert Type R. Bawah kereta lampu color purple. Dalam lagu Dugem. Dugem Dugem. Kak Abang layan Dugem Layan. Wajar kot. Okey. Tak apalah bang. Abang ambil je balik 300 ni. Tak apa. Kenapa tak nak 300 pula? Yang ni saya ambil untuk bayar ni. Tak apa bang. Kenapa tak nak ni? 300 kot. Dugem Wira kan? Tak apa. Pasal kereta. Tak, pasal Dugem. Kereta letak tepi. Penting duit. Tak nak? Tak nak? Kalau macam untuk mas kahwin tak nak. Tak nak? Alah, Kalau nak bagi bajet. duit poket boleh lah. Duit poket nak, mas kahwin tak nak. Alah, tak pandai orang buat wajah. Bukan, sebab Dugem. Sebab Dugem? Saya tak- pasang lagu Raver. Lagu Raver. Tak, saya suka dandut. Dandut? Orang Jawa. Jawa, salah. Dandut. Saya tukar lagu. Saya tukar lagu. Lagu apa? Lagu apa? Lagu Inul. Macam mana? Apa arah? Para penonton. Bapak-bapak ibu. Okey, bang. Kau tukar dandut nak? Nak? Dandut? Abang tahu lagu tu je kan? Tak apalah. Alah, bajet lah kau. Adalah orang Solo. Solo lah. Tackle. Kisah aku.